First attempt para usahawan ini 70% gagal. Kelaziman kita tanpa latihan seperti InScan sebagai contohnya, kita akan terus jump ke langkah keempat. Betul. Langkah pertama, kedua, ketiga, Kita skip. Dan itu memang resepi kepada kegagalan. Percayakan cita-cita, bring it back. Jadilah usahawan berilmu. Jom join InScan maju selalu. Impian besar, usaha jitu, Islam kan bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembang-sembang dunia keusahawanan, anda bersama-sama dengan saya, Nora, untuk BizLife InScan. Untuk episod pertama ni, tuan-tuan dan perempuan, para usahawan hebat di luar sana, kita membawakan satu orang figura yang sangat hebat, iaitu Tuan Haji Mustafa Kamil Ayub. Beliau merupakan bukan sahaja aktif dalam kepimpinan. Jika baca tentang beliau adalah seorang yang sangat hebat daripada segi ilmu kepimpinan, keusahawanan dan sebagainya. Dan hari ini kita sangat bertuah kerana kita dapat bawakan beliau bersama-sama dalam siri podcast InScan yang pertama bagi membincangkan tentang ilmu-ilmu keusahawanan. Selamat datang Tuan Haji Selamat datang, terima kasih kembali. Ya. Terima kasih banyak Tuan Haji. Tuan Haji sihat? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Tuan Haji atas masa untuk siri podcast InScan yang pertama, InScan BizLife. Terima kasih kerana mengundang saya bersama dalam sesi InScan BizLife. Terima kasih Ustaz Haji. Baik, Tuan Haji, hari ini kita sembang santai untuk kita berbincang ataupun berkongsi khususnya tentang program-program keusahawanan yang InScan jalankan. Mungkin Tuan Haji nak bercerita sikit tentang InScan bagi memulakan sesi kita pada hari ini. Tuan Haji, silakan. Baik, Puan Nora, saya apabila kita melihat struktur negara kita ini, program pembangunan usahawan yang kita ada cukup baik kerana ia membabitkan 66 agensi kerajaan. Maknanya kalau kita lihat di sana, di bawah KUSKOP, Kementerian Usahawan dan Koperasi, kita ada 10 agensi. Tetapi ada 56 agensi lain yang juga menggerakkan program pembangunan usahawan. Masing-masing ada mandat masing-masing. Cuma InScan akan berikan fokus kepada soal latihan dan bimbingan sebagai bidangan yang paling utama untuk kita gerakkan dan kita jayakan. Tetapi kita harus faham bahawa untuk para usahawan di luar sana, kita ada 66 agensi kerajaan yang sama-sama membantu dari segi untuk membangunkan usahawan dalam negara kita ini sesuai dengan dasar keusahawanan negara yang mahukan menjelang 2030 dalam DKN 2030 yang dilancarkan pada 2018 untuk kita menghasilkan, mewujudkan masyarakat Malaysia sebagai masyarakat usahawan. Ini saya fikir yang perlu kita gerakkan bersama. Kita InScan sebahagian daripada mata rantai itu, di samping beberapa kementerian dan kerajaan negeri yang saya ungkapkan tadi juga merupakan mata rantai yang sama untuk akhirnya kita mencapai makna dan maksud menjadikan rakyat Malaysia sebagai masyarakat usahawan menjelang 2030. Jadi saya fikir peranan ini peranan kita bersama dan InScan antara yang terpenting dalam konteks mewujudkan ekosistem keusahawanan itu. Betul Tuan Haji. Ini boleh dilihat daripada segi sokongan yang kita dapat daripada pelbagai jenis pihak, termasuklah agensi-agensi di setiap negeri Tuan Haji. Ini satu petanda yang sangat baik untuk usahawan-usahawan di luar sana kerana betul. Mereka tidak keseorangan. Maksudnya selain daripada negeri, agensi-agensi negeri, agensi di bawah kementerian di pusat juga membantu para usahawan itu saja. Betul. Okey, Tuan Haji, mungkin Tuan Haji nak cerita sedikit latar belakang Tuan Haji yang saya rasa mungkin Tuan Haji boleh share sudut ataupun sisi yang kami semua belum pernah kenal Tuan Haji. Selalunya kita saya tak banyak rahsia, tak ada banyak rahsia tahu semua kan. Sebab apa? Untuk pengetahuan usahawan di luar sana, kami aktif turun padang, kita buat program dan setiap kali kita turun padang, kita selalu nampak Tuan Haji akan dikerumuni dan bila kita bertanya, mereka dah kenal Tuan Haji sebelum kami kenal. Jadi mungkin Tuan Haji boleh share sikit
aktiviti Tuan Haji yang Tuan Haji selalu buat ataupun konsisten Tuan Haji buat daripada dulu sehingga sekarang? Silakan Tuan Haji. Saya agak Puan Nora dalam hal ini, saya memang daripada kecil, sekolah rendah lagi, sekolah menengah, diamanahkan dengan amanah kepimpinan. Sama ada di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, pasca universiti, di peringkat saya mengambil sarjana dan PhD. Walaupun PhD tak sempat saya habiskan kerana sibuk. Namun yang pentingnya saya banyak terlibat dengan aktiviti kemasyarakatan, peringkat pelajar dan belia, kepemudaan dan masyarakat keseluruhannya. Oleh demikian, memang sebagian besar sama ada dalam negara atau luar negara di peringkat pimpinan masyarakat Karumbi, saya memang biasa dengan mereka. Di samping peringkat antarabangsa, saya juga bertugas di Universiti Islam Antarabangsa sebelum ini. Ia membabitkan pelajar dari 100 buah negara seluruh dunia. Daripada benua Amerika, Utara, Selatan, Afrika, Eropah, Asia, Australia. Jadi itu juga sebahagian daripada rangkaian yang saya miliki sebab saya melatih lebih daripada 50,000 pelajar dalam tempoh 5 tahun. Saya bertugas di UAE termasuk pelajar daripada 100 buah negara yang belajar di UAE, terutama waktu kampus kita di Petaling Jaya. Kampus Petaling Jaya ni tak besar, kecil. Jadi maknanya bab kata Sumeka, small is beautiful. Jadi kita kenal semua orang, boleh katakan. Jadi hubungan tu rapat, akrab. Setiap kali solat Jumaat, kita berjemaah, kita akan berjemaah di masjid UIPG, Masjid Bulat di UIPG pada waktu itu. Jadi pertemuan tu selalu kerap dan mengakibatkan kemesraan tu memang lebih, dan mereka mengenali kita sama ada pelajar pada Bosnia atau Rusia atau Afrika. Jadi itu juga sebahagian. Tetapi oleh kerana kita kurang peringkat global, maka okey, kita mulakan dahulu peringkat nasional, peringkat kebangsaan yang ada, yang sebahagian besarnya merupakan, sebahagiannya merupakan anak-anak murid saya, ataupun sebahagiannya merupakan kenalan networking yang telah terbina sejak zaman pelajar, mahasiswa, belia dan masyarakat keseluruhannya. Jadi saya kira saya selesa dengan mereka dan mahu mewujudkan rangkaian perniagaan, rangkaian kesedaran keusahawanan secara bersama. Di samping sebenarnya juga bapa saya seorang peniaga kecil di kampung. Maksudnya keusahawanan tu memang dari keluarga sejak sebahagian kecil. daripada keluarga sejak kecil, sebab bapa saya berniaga 40 tahun sebagai peniaga kecil di Kampung Gajah, Perlis Salak pada waktu itu, dan saya selalu membantu beliau, adik-beradik saya selalu membantu beliau untuk membuat perniagaan atau membantu menjaga kedai runcit di Kampung Gajah pada waktu itu. Orang Kampung Gajah panggil Ujung Tembok sekarang, dan waktu itu memang kapal-kapal akan berlabuh di sana mengambil barangan. Kemudian mereka biasanya datang daripada Teluk Intan, Pulau Anson pada waktu itu. Jadi saya, adik-beradik daripada kecil memang duduk di rumah kedai. Bukan rumah kampung, rumah kedai. Sebab berniaga tadi. Sebab berniaga, bawah kedai, atas rumah tempat menginap. Jadi maknanya penginapan kita adalah di rumah kedai selama sejumlah beberapa tahun sebelum ke rumah kampung. Tetapi kedai masih adalah tempat berkenaan. Tapi beberapa tahun dalam tempoh yang panjang juga kita duduk di rumah kedai. Maknanya atas kedai, atas rumah kita, di bawah tempat kedai lah, bisnes. Jadi saya berulang alik ke sekolah dengan adik-adik saya pun daripada kedai itu tadi ke sekolah pada waktu itu. Jadi bermakna kehidupan berniaga, kesusahan berniaga, orang berhutang, tak bayar hutang. Tidak asing lagi lah. Itu memang biasa lah kan. Nak mempamerkan produk, susun barang, semua sebahagian daripada yang saya lalui sejak daripada kecil lagi. I see. Tuan Haji, kalau saya boleh tanya, adik-beradik Tuan Haji anak keberapa daripada dalam saya keluarga? anak kedua daripada 8 adik-beradik. Atas saya ada kakak saya. Kemudian saya 8 adik-beradik, 6 lelaki, 2 perempuan. Jadi saya lelaki tertua. Jadi sebagian besar daripada
hubungan dan kepimpinan adik-adik ni saya bawa bersamalah untuk ke surau, untuk ke masjid, time ke sekolah dan sumpah majalah. Alhamdulillah adik-adik saya jenis taat lah majoritinya. Tak ada yang melawan saya lah. Maksudnya Tuan Haji daripada kecil sebenarnya keusahawanan dan kepimpinan ini memang in you. Kan memang dalam diri daripada dulu lagi. Intertwine. Betul lah dalam hal itu lah. Okey Tuan Haji, kita telah tamat untuk segmen pertama. Percayakan cita-cita, oh bring it back. Jadilah usahawan berilmu. Dalam program yang pernah saya join sebelum ni, saya pada InScan, dia cuma secara general je. Kita pergi meeting together dan kita mungkin akan bahaskan masalah tu secara general. Kita tak tertumpu kepada bisnes kita. So, kita mendapat input tapi tak sebanyak dan tak sedetail yang macam kita ada dekat InScan. So, that is why InScan ni saya suka cara dia punya coaching program. Sebab kita duduk situ, kita ada tim kita dan masalah tu kita bincang bersama-sama dengan orang yang dah pernah lalui. So itu adalah benda yang paling, bagi saya benefit yang paling top tier lah dalam InScan. Percayakan cita-cita, oh bring it back. Jadilah usahawan berilmu. Tuan Haji, seperti yang kita maklum yang Tuan Haji sebutkan tadi, InScan ni adalah salah sebuah agensi di bawah KUSKOP dan peranan kita adalah tidak lain tidak bukan adalah pelengkap kepada ekosistem usahawanan di negara. Melihat kepada kepentingan InScan membantu usahawan-usahawan kecil informal sector ni, kerana mereka ni kalau dalam piramid keusahawanan di Malaysia, mereka ni adalah tapak piramid kita. Jadi mereka ni antara bilangan yang terbesar. Jadi kita melihat peranan InScan dalam memperkasakan mereka ini supaya apabila mereka ni boleh dilonjakkan naik ke atas satu lagi step piramid, jadi ekosistem ataupun kita punya ekonomi negara ni akan lebih mantap. Jadi saya nak tanya kepada Tuan Haji sendiri, bagaimana Tuan Haji melihat impak program-program InScan untuk menyokong golongan sasaran ini? Tuan Haji, silakan. Saya kata dalam hal ini peranan InScan cukup penting, crucial. Sebab kita pada asasnya membina mindset awal kepada seorang usahawan. Dan dalam mana-mana masyarakat dan negara, pembinaan mindset itu penting. Sebab kita mahukan terutama generasi muda pada hari ini, mereka punya mindset yang betul bahawa keusahawanan ini adalah satu bidangan yang penting. Job creation juga berlaku pada keusahawanan. Kita boleh jadi bos kepada program pembangunan ekonomi yang kita jayakan. Income kita boleh generate, kita boleh lakukan daripada keusahawanan yang kita gerak. Kalau demikian dalam hal ini, minda keusahawanan ini pada hemat saya perlu kita bina secara bersama. Sejak daripada sekolah rendah, sejak sekolah menengah, universiti apatah lagi, maknanya mereka perlu ada jiwa keusahawanan. Walaupun tak semua terjun keusahawanan secara langsung, mungkin akan bekerja dengan pihak swasta atau kerajaan dan seumpamanya. Tetapi saya fikir tidak ada salah. Semua rakyat Malaysia diberi kependedahan soal mindset keusahawanan. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila InScan secara lebih khusus memberikan perhatian kepada latihan dan bimbingan. Ini juga amat penting. Kerana latihan dan bimbingan yang kita buat dalam pengalaman saya setahun, sebagian saya ikuti, ada yang saya ikuti, kita punya biz counselor kita ataupun coach kita, bila mereka memberikan latihan itu berdasarkan pengalaman dia, dan untuk itu bila kita hadir kita tahu beberapa pengalaman lalu yang telah mereka lalui dan beberapa aspek yang selalu kesilapan yang kita buat. Tetapi insya-Allah dengan latihan coaching yang dibuat dalam InScan ini akan meminimalkan darjah kegagalan dalam perniagaan itu sendiri. Saya tahun lepas kita ada, saya ingat lagi, Global Madani Entrepreneurship Forum di UiTM bersama dengan beberapa peniaga daripada China sebagai ahli panel forum.
mereka mengatakan bahawa dalam pengalaman di China juga, first attempt para usahawan ini 70% gagal. Gagal. Tetapi kemudiannya dia akan buat second attempt, third attempt sampai berjaya. Tetapi insya-Allah kalau sebagian besar mereka mengikuti latihan bimbingan oleh InScan, saya yakin walaupun first attempt darjah kegagalan itu dapat kita kurangkan. Kerana dia ada ilmu-ilmu asas, teknik-teknik asas, langkah-langkah asas sebelum dia menceburi bidang keusahawanan. Jadi saya fikir dengan ilmu yang kita berikan itu memberikan suatu kekuatan untuk dia memulakan dengan tapak yang betul sebagai seorang usahawan. Kalau ada 6 langkah contohnya dalam kita untuk menghasilkan produk ataupun servis yang ditawarkan, kelaziman kita tanpa latihan seperti InScan sebagai contohnya, kita akan terus jam ke langkah keempat. Betul. Langkah pertama, kedua, ketiga Kita skip. Dan itu memang resepi kepada kegagalan. Walaupun ada juga yang berjaya. Yalah. Tetapi umumnya Ya. ia resepi pada kegagalan. Dan untuk itu saya fikir dengan sentuhan oleh InScan, seramai mungkin yang boleh kita lakukan. Tahun lepas kita target 10,000, tapi kita berjaya alhamdulillah tingkatkan kepada 13,000. Tahun ini kita cadang untuk 20,000 usahawan baru yang ada sentuhan daripada InScan, dan saya yakin insya-Allah dengan sentuhan-sentuhan InScan itu akan lebih membantu dari segi bagaimana mereka memulai menceburi bidang keusahawanan. Yang ketiga, saya kira dengan networking yang kita banyak lakukan pada hari ini. Pertama, networking dalaman keluarga KUSKOP sendiri. Dari segi pendanaan, walaupun kita InScan, tak ada dari segi pendanaan, Ya, dana pinjaman atau grant. Tetapi rakan kolaborasi kita, pertama dalam keluarga KUSKOP, kita ada bank rakyat, kita ada SME bank dan seumpamanya. Tapi semalam juga sebagai contohnya kita membuat MOU dengan CGC, Credit Guarantee Corporation Malaysia, yang mereka disburse setiap tahun 4 bilion ringgit. Dan Tuan Haji. mereka maknanya garanti ataupun pinjaman yang disbursement yang mereka buat tu lebih fleksibel berbanding conventional bank yang lain. Jadi saya kira itu satu lagi rangkaian yang perlu kita bina dengan cukup baik, sebab kita InScan tidak ada dari segi pendanaan, Betul, grant, pembiayaan, pinjaman dan seumpamanya. Jadi saya fikir dengan kolaborasi kita, hubungan baik kita dengan berbagai pihak, kita mewujudkan satu ekosistem yang lengkap untuk usahawan bergerak ke hadapan. Jadi untuk itu saya fikir memang suatu hal yang penting. Di samping nanti kita boleh bincangkan juga beberapa aspek lain, beberapa inisiatif baru yang ingin InScan lakukan untuk 2025 ini insya-Allah. Okey, Tuan Haji. Sangat menarik kupasan yang Tuan Haji share sebentar tadi. Cuma apa yang menarik minat saya, Tuan Haji, bila kita bercakap tentang InScan, kita semua tahu usahawan di luar sana semua tahu dan memang sedia maklum berkenaan dengan fungsi utama InScan, tidak lari daripada konsep ataupun daripada kita menjalankan latihan dan juga bimbingan. Tetapi apa yang menarik perhatian, kalau kita lihat Tuan Haji, InScan juga mempunyai inisiatif-inisiatif lain. Contohnya seperti kita ada BIS Klinik contohnya. Mungkin Tuan Haji nak bercerita sikit tentang peranan dan fungsi BIS Klinik dalam membantu usahawan. Kerana saya rasa BIS Klinik ini akan menambah ataupun memberi kita peluang reach out kepada usahawan yang terutamanya duduk di kawasan luar bandar. Mungkin Tuan Haji nak bercerita sikit tentang BIS Klinik ni, Tuan Haji. Saya BIS Klinik ini merupakan program untuk kita outreach kepada para usahawan kita yang cukup baik dan menarik yang telah kita lakukan sekian lama. Dan bagaimana respon yang banyak kita terima, BIS Klinik ini membantu dari segi usahawan itu punya daya tahan dan daya juang, daya saing yang berterusan. Sebab dalam mana-mana perniagaan pun ada cabaran, ada masalah. Betul, Tuan Haji. Itu normal. Dan untuk itu saya fikir dengan kita menawarkan BIS Klinik ini, dari segi kalau kita sakit, pening, itu normal. Setiap manusia akan demikian. Jadi oleh demikian, dengan adanya BIS Klinik itu, kita boleh membuat maknanya pembaikan, engagement, dan kalau dia pening kepala, kita bagi ubat yang patut untuk pening kepala.
Kalau dia demam juga demikian. Kalau sakit perut pun demikian juga kan. Jadi maknanya dengan klinik business klinik yang kita adakan itu ia membantu untuk maknanya sebab normal. Mana-mana perniagaan dia bukanlah red carpet. Tetapi ada cabaran dan cabaran itu kalau kita atasi para usahawan di luar sana, kita akan lebih matang. Dan kalau kita lihat hampir semua billionaires, millionaires yang ada hari ini, termasuk juga apakah kita nak katakan Warren Buffett ataupun Airbnb yang melaksanakan program sewaan hotel dan seumpamanya. Ia bermula dengan suatu perusahaan yang cukup kecil. Mereka menyewa asrama dengan tilam-tilam. Dan daripada itu kemudiannya mereka kembangkan sehingga menjadi billion business di luar sana. Walaupun tanpa mereka memiliki hotel. Tetapi mereka mampu untuk networking orang untuk menyewa hotel. Dia bawa Airbnb sebagai contohnya. Jadi ini semua kreativiti. Cabaran, dia ada cabaran pasti di peringkat awal. Ada masalah, ada masalah. Ada masalah dari segi keuangan. Pasti ada. Semua orang demikian. Tetapi yang pentingnya adalah dia sentiasa dengan bis klinik bermakna kita memberikan ubat yang berterusan, yang betul kepada penyakit yang dialaminya. Termasuk juga dalam soal ini sebahagian Bumi Putra terutamanya dia takut untuk membuat laporan ke lembaga hasil dalam negeri, LHDN. Tuan Rais, ini sangat menarik Tuan Haji. Bila kita kaitkan perniagaan dan juga bayar hasil, ia sesuatu yang menarik. Memang kalau kita cakap pasal topik ni Tuan Haji, usahawan akan memilih untuk lari pintu belakang. Sedangkan kita kita dimaklumkan kan, sebenarnya bila kita start membayar sama ada hasil cukai ataupun kita bayar zakat, sebenarnya peluang untuk bisnes kita berkembang tu lebih banyak potensinya. Mungkin Tuan Haji nak memberi sedikit sepatah dua kata, sedikit nasihat kepada usahawan di sana berkenaan ini Tuan Haji. Puan Nora, perkara ini penting saya lihat sebab dalam pengalaman usahawan di luar sana, terutama kita Bumi Putra, kadang-kadang mungkin kita rasa jangan bayar cukai lah, ataupun saya ni belum lagi mampu untuk bayar cukai. Pertama, kita kena engage dulu dengan LHDN. Dan tak semua perlu bayar cukai. Kalau betul, pendapatan kita belum sampai ke satu tahap threshold yang memerlukan kita bayar cukai, tak perlu bayar cukai. Kalau bayar cukai sekalipun, alhamdulillah, bermakna kita ada rekod keuntungan. Dan untuk mengembangkan perniagaan kita berikutnya, bank akan lihat benda tu. You bayar cukai atau tidak? You bayar cukai bermakna bisnes you bagus. You ada kemampuan membayar bank satu hal, sebelum kalau ada pinjaman sebelumnya. Kemudian yang penting kemudiannya, you membuat keuntungan. Bila you membuat keuntungan, bermakna ada cukai yang dibayar. Dan bermakna di situ perniagaan itu baik dan bagus dan boleh berkembang. Apabila kita buat proposal ke bank untuk menambah modal perniagaan kita, dulu mungkin modal bernilai 100,000, kita nak tambah kepada 1 juta sebagai contohnya. Jadi kita perlu pinjaman bank. Betul. Tetapi bila demikian, bila bank tengok ada bayaran kita ke lembaga hasil dalam negeri, dia kata bisnesnya bagus dan berkembang. Staff kita juga meningkat daripada 3 orang kepada 6 orang. Bahan-bahan bagus. Dia memberi job creation kepada rakyat Malaysia yang lain. Jadi bermakna dia lihat potensi perniagaan itu baik dan boleh ke hadapan. Jadi untuk itu Puan Nora, maknanya di situ kita perlu bina mindset yang betul. Bayar cukai itu penting, satu untuk kembalikan sebagian keuntungan kepada negara. Dalam masa yang sama, itu juga memberi confident bank kepada kita untuk kita membuat pinjaman-pinjaman yang seterusnya. Sebab dalam mana-mana perniagaan pun sebenarnya sedikit sangatlah orang perniagaan yang pakai duit keluarga, duit mak bapak dia. Sebab ialah kecuali mak bapak kita jutawan. Berapa ramai mak bapak kita jutawan? Tak ramai. Tetapi kita mesti ataupun terpaksa menggunakan industri perbankan untuk kita mengembangkan perniagaan kita. Jadi semalam pun dengan CGC dia kata kami terdedah dan terbuka. Cuma saya masih rasa bukan kurang selesa, tetapi bermakna ada gambaran kita Bumi Putra ni belum cukup kuat kerana daripada 4 bilion yang disburse tahun lepas itu hanya kira-kira 900 juta
1/4 saja Bumi Putra. Dalam erti kata yang lain Puan Nora, yang Bumi Putra belum mampu melahirkan sebanyak mungkin proposal dan meyakinkan pihak bank memberikan pinjaman kepada mereka. Jadi dalam konteks pengalaman semalam saya lihat hanya 1/4 saja yang boleh dikeluarkan kepada peminjam Bumi Putra sebagai contohnya. Jadi saya fikir hal ini perlu kita perbaiki supaya maknanya confident bank sekaligus termasuk soal zakat juga penting. Bagi seorang Islam pula kemudiannya zakat ini penting sebab zakat ni jangan kita takut untuk bayar sebab insya-Allah barakah zakat ini Allah yang ganjarkan. InsyaAllah. Jadi maknanya terutama peniaga putra Muslim zakat ini memang kita kena bayar supaya insya-Allah barakah itu ada pada kita dan kejayaan perniagaan kita lebih mara dan maju ke hadapan insya-Allah. Terima kasih banyak Tuan Haji. So Bagi Ustaz kepada zakat semua orang cakap lah. Silakan. So kepada usahawan di luar sana, saya kira poin yang di-highlight oleh Tuan Haji itu memang sangat penting, yang kadang-kadang kita rasa kita nak lari, kita nak avoid, kita tak nak fokus kepada itu, tapi ini adalah satu benda yang utama ya. Tuan Haji dalam perniagaan maksudnya bayar zakat, bayar cukai supaya perniagaan anda boleh nampak dalam rekod kerajaan kita kan, bagi membantu untuk anda ke depan lagi. Baik. Okey Tuan Haji, saya kira untuk sekarang ni kita nak berhenti dahulu bagi memberi laluan kepada segmen seterusnya. So kepada anda semua jangan ke mana-mana, kita jumpa lagi selepas ini. Jayakan cita-cita, oh bring it back. Jadilah usahawan berilmu. So macam saya, muat saya join InScan pada masa permulaan saya buat kafe ni, saya dah boleh belajar banyak benda daripada bisnes owner lain. So daripada situ saya collect ideas and saya collect mistakes yang pernah diorang buat, saya apply to my business. Alhamdulillah within the 6 months tu kita tampak peningkatan yang sangat drastik dalam bisnes kita lah after kita join InScan. Before saya join InScan, macam saya cakap tadi, tak ada orang yang boleh one to one dengan saya. Tambah-tambah untuk startup memang sangat perlukan bimbingan. So dengan coaching InScan tu saya cuma bayar 600, tapi sampai sekarang walaupun saya dah habis, saya masih lagi boleh gunakan networking saya dalam InScan untuk bantu saya. Jayakan cita-cita, oh bring it back. Jadilah usahawan berilmu. Baik Tuan Haji, soalan ni agak sensitif sedikit, tetapi saya kira ini adalah sesuatu yang semua usahawan kena faham dan tahu. Okay? Bila kita sebut tentang Madani, Madani, saya sangat suka dengan 6 prinsip, iaitu dia ada bercerita tentang prinsip keadilan, ada integriti, amanah, kesejahteraan dan sebagainya. Di InScan juga Madani ini kita terapkan dalam salah satu kita punya program, iaitu latihan kursus asas keusahawanan, di mana kita mahu Madani ini, prinsip ini menjalar dalam perniagaan usahawan itu sendiri. Jadi mungkin Tuan Haji boleh kupas dan memberikan kefahaman yang lebih tentang apa itu Madani. Silakan Tuan Haji. Baik Puan Nora, soalan ini penting kerana kerajaan hari ini dinamakan sebagai Kerajaan Madani di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cuma betul lah sebagian orang akan segera menanggapinya sebagai suatu tagline politics ataupun political jargon. Tetapi harus kita fahami bahawa perkataan Madani ini adalah perkataan yang bersifat ketamadunan. Dia bukan bahasa politik sebab masyarakat Madani yang paling awal itu telah dibina di Madinah zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dia berkembang seantero dunia termasuk di Andalusia, dan dunia barat juga mengambil semangat masyarakat Madani itu ke barat kemudiannya, sebab pada waktu itu dunia barat berada dalam kegelapan, dark ages. Setelah mereka adopt beberapa elemen Madani daripada Andalusia, Cordoba pada waktu itu, barulah kemudiannya dunia barat meningkat kepada zaman Enlightenment period, zaman pencerahan. Bermakna
idea-idea madani yang menekankan soal keihsanan, soal kemampanan, soal kesejahteraan itu ada dan bermula di Madinah dengan Saifah Madinah. Kemudian dibawa ke Andalusia, ke Granada pada waktu itu. Dan kemudian berhubung pula dengan dunia Eropah. Dunia Eropah pula yang sebelum tu zaman kegelapan mereka mengambil idea-idea penting daripada Madani dibawa ke Barat. Dalam konteks kita dalam Melayu ini, kalau kita lihat, Madani ini telah berada sejak zaman Empire Melaka. Zaman-zaman di mana kecemerlangan perniagaan. Orang Melayu pada waktu itu dianggap sebagai seafarers, pelaut yang hebat, yang handal. Malahan dengan kehandalan mereka untuk berniaga, menyiapkan pelbagai elemen keusahawanan pada waktu itu, mengakibatkan pedagang-pedagang daripada China datang ke Malaysia, ke Melaka pada waktu itu. Kemudian pedagang-pedagang Arab, pedagang-pedagang India, mereka datang ke sini bukan sebab mereka nak menjajah, tapi berniaga sebab kita merupakan pelabuhan tersibuk dunia pada waktu itu. The busiest port in the world pada waktu itu. Waktu itu tidak ada Nagoya, tidak ada Rotterdam dan berbagai pelabuhan dunia yang ada pada hari ini. Tidak ada. Pelabuhan Melaka lah pelabuhan yang tersibuk dunia ini mengikut termasuk pengamatan oleh pelayar dan pengamat sejarah Tom Perez dan beberapa nama yang lain yang mengungkapkan sedemikian. Dalam konteks terbaru, saya fikir tidaklah terlalu baru sangat, tahun-tahun 70-an. Kita lihat bahawa pada waktu itu almarhum Tun Abdul Razak merupakan Perdana Menteri kita. Dan waktu itu Presiden Korea membuat lawatan ke Malaysia. Dan beliau melawat bilik gerakan negara pada waktu itu. Dan antara yang beliau lihat adalah satu khat yang cantik di bilik gerakan negara. Dan pada waktu itu Presiden Korea Selatan, Presiden Pak Chun Hee, bukan Pak Chubong, Pak Chubong pemain badminton dari Korea, kan? Bertanya kepada almarhum Tun, what's that beautiful calligraphy? Apa kaligrafi yang cantik itu? Almarhum Tun menjawab, a verse of Al-Quran, satu potongan ayat Quran. Dan segeralah almarhum Tun menjawab, maknanya adalah indeed, verily, never will Allah change the fate of a people until they change themselves. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib mana-mana kaum, mana-mana bangsa kecuali mereka mengubah nasib mereka sendiri. Jadi oleh demikian para usahawan sekalian, bila Presiden Pak Chun Hee ini dengar perkataan itu, dia mengatakan bahawa this great philosophy, I must bring back this philosophy to Korea, 1970s, 1970-an. Dan terus beliau lancarkan apa yang dipanggil sebagai Semaul Undung. Kerja kuat, penuh disiplin, daya tahan, daya juang, go global, tahun 70-an. Dalam tempoh 2 dekad saja, kita pun faham bahawa akhirnya dalam tempoh 2 dekad, 90-an lagi barangan Korea. Sama ada Samsung, sama ada Kia, sama ada Hyundai, melebar seantero dunia. Termasuk K-pop. K-pop mungkin peminat K-pop lah kot. Saya tidak lah kan gitunya. Kita dah 6 siri kan gitu je. Jadi maknanya dalam tempoh 2 dekad, satu falsafah baru yang awalnya daripada Al-Quranul Karim, beliau terhimbau, Presiden Pak Chun Hee laksanakan dalam konteks di Korea. Dalam konteks ini sebenarnya Malaysia Madani itu dari segi Islam, agama lain pun okey ada input masing-masing. Tetapi dari segi Islam cukup jelas. Ia rangsangan daripada Al-Quran yang mahukan kita terus membuat pembaharuan. In uridu ilal islah mastata. Maknanya semangat untuk membuat pembaharuan yang berterusan. Semangat kreativiti yang berterusan. Dan itu kemudiannya dirumuskan oleh Sultan Ibrahim, yang sebenarnya pun perkara ini saya dah ikuti sejak tahun-tahun 80-an, 90-an lagi sebab saya dulu UKM, kemudian UIA, dan saya ikuti study circle, usrah, halaqah, dan perbahasan itu oleh almarhum Siddiq Fadil, almarhum Razali Nawawi, kemudian Dr. Manu Manuti dan rakan-rakan yang lain. Kita dah bahas lama soal Madani dan hal-hal yang sedemikian. Bagaimana untuk menggerakkan motivasi baru
kepada masyarakat yang ada pada hari ini, terutama masyarakat Melayu. Jadi oleh demikian, kalau kita lihat dalam hal ini, madani itu bukanlah jargon politik, tapi satu istilah yang mendorong kepada kemajuan yang berterusan, pembaharuan yang berterusan, yang perlu kita lakukan. Sebab dalam mana-mana perniagaan, keusahawanan, kita perlu ada kreativiti yang berterusan. Supaya bisnes kita still relevant at any time. Macam sekarang ni sebagai contohnya, kita berdepan dengan tarif Trump. Kita kena adopt dengan keadaan itu, ataupun kita kena paling tidak kemudiannya membina new market. Tidak boleh bergantung semata-mata kepada Amerika. We have to develop and create new market networking, termasuk mungkin Russia, mungkin China, Brazil atau South Africa yang ada dalam BRIC sebagai contohnya. Tidak semata-mata bergantung kepada Amerika. Betul, Amerika merupakan rakan dagang yang terpenting pada hari ini, tetapi dengan beberapa hal yang dikenakan oleh Trump, jadi bermakna kita perlu ada new creativity dalam konteks perniagaan kita, perniagaan kita. Jadi madani dengan rukunnya sama ada soal kesejahteraan, kemampanan. Kesan itu semua penting. Sebab sebagai contoh, dengan kemampanan bermakna kita perlu terapkan nilai bisnes kita itu boleh sustain a longer time. Produk kita punya ketahanan yang cukup, sentiasa kita improve. Kita tengok ada beberapa produk, tak payah sebutlah, yang kita kenal sejak kita daripada kecil lagi. Sampai sekarang bertahan. Betul. Sebab dia gunakan kadang-kadang dia rebranding, repackaging. Nama baru dan sumpah, tapi produknya hampir sama. Betul. They keep improving. Dia bertahan for the past how many years? 20, 30, 40, 50 tahun. Sejak kita lahir, kita dah umur 40, 50 tahun, 60 tahun. Produk tu masih ada di sana. Bertahan Mengapa? dalam pasaran. Tak perlu sebut nama produk tu lah kan. Sehingga hari ini. Ya. Sama ada bersifat sebagai toiletries ataupun minuman. Betul. Dan pelbagai yang lain. Jadi saya fikir mereka ada daya tarik di sana. Makna kemampanan itu ada dalam rukun madani. Ya. Maknanya we must stay relevant at any time. Termasuk dalam konteks produk yang kita jual atau services yang kita berikan, tetapi perlu ada innovation yang berterusan dalam kehidupan kita sebagai usaha. Demikian juga soal ihsan yang merupakan salah satu rukun madani sebagai contohnya kan. Ihsan ini bermakna apa? Dalam konteks kefahaman, ihsan ini bermakna kita tahu Tuhan, Islam kita, Allah SWT sentiasa melihat kita. Bila demikian, maknanya keihsanan bila kita apply dalam perniagaan kita, keusahawan kita, bermakna apa? Bermakna kita takkan tipu. Ya, jujur. Kita jujur. Barangan kita pun betul, kita ada selonggok buah-buahan. Dalamnya dia busuk sikit-sikit tapi boleh berangkat lagi. Integriti kita. Saya kurangkan sikit ke? Sujud boleh tak? Buat demikian. Itu kunci barang dagangan Khadijah, isteri Rasulullah SAW, berjaya dijual sampai habis. Tak ada yang tinggal. Sebab apa? Bila ada busuk sikit, Rasulullah kata, ini ada busuk sikit tapi kita jual harga lain sikit, murah sikit. Tak ada pula dia kata, dia tengok yang elok, tak kata yang busuk semua, tapi dia angkut semua sekali. Harga yang sama. Ini yang biasa kita buat. Kan? Bila balik rumah, apalah busuk ni, apalah ni. Tapi kalau awal-awal kita sudah tahu, ada busuk sikit tapi boleh makan. Good price for Good produk price. Good buy maknanya kita biasa RM10 tak apalah, ini RM7 je lah. Sebab ada busuk-busuk sikit tapi boleh makan lagi. Kalau RM2 pula boleh buat tempoyak lagi. Jadi pelanggan tak rasa tertipu. Tak rasa tertipu. Kan? Jadi bermakna bisnes itu akan ada nilai. Demikian. Nilai ihsan bermakna dia tahu Allah sentiasa melihat kita. Dan dia akan jujur dalam penilaian dan juga pertimbangan dia dalam hal tersebut. Jadi bermakna di situ apa dia? Termasuk ihsan ini juga bermakna kita berniaga bukan untuk seorang-seorang. Kita berniaga nak sama-sama rakan-rakan kita semua naik. Jangan saja seperti ketam. Ketam seorang seekor ketam naik, ketam lain kan turun ke bawah. Tarik ke bawah. Telah tarik ke bawah kan. Jadi bermakna nilai ihsan bermakna kita mau berkongsi ilmu keusahawanan dengan rakan kita, tip perniagaan dengan rakan kita. Kita mau semua orang mendapat rezeki yang halal bersama dalam networking kita. Jadi dalam keadaan itu dia akan mengurangkan darjah dengki-mendengki, hasad dan seumpamanya. Dan kita rasa gembira. Dan sebenarnya akhirnya manusia hari ini, sebab itu di peringkat dunia pun yang sedang dibina juga adalah happiness index. Indeks kebahagiaan. Sebab duit banyak tentu kita bahagia. Betul. Tetapi insya-Allah kalau kita tolong menolong, rakan-rakan kita tersenyum,
hasil jualan dia baik, kita sokong juga perniagaan dia. Maknanya hati kita senang, dia juga senang dan lebih murah insya-Allah rezeki kita. Jadi saya fikir kita tanamkan semangat madani itu adalah semangat sebagai usahawan yang berjaya, dan dalam konteks InScan kita membina motor baru, membangun usahawan madani, itu antara langkah yang sedang kita buat supaya kita faham makna madani, kita boleh terapkan maksud dan rukun madani kepada seorang usahawan, dan kemudiannya dalam hal tersebut juga bermakna kita membina satu semangat baru dalam perniagaan kita. Sebab kalau kita lihat sebelum ini, ya kita ada peniaga-peniaga tapi kadang-kadang mungkin dia sekerat jalan. Ataupun mungkin juga ada elemen angan-angat ti ayam kalau bahasa kita. Tetapi saya yakin bahawa rakyat Malaysia, saya fikir bahawa orang Tionghoa lah jauh ke depan. Tapi orang Melayu juga bagaimana saya ungkapkan tadi bahawa merupakan pedagang-pedagang yang hebat. Kalau tidak, masukkan pedagang Cina datang ke sini. Betul. Pedagang India, Arab datang berniaga ke sini. Ratusan tahun. Yalah, rempah ratus, Rempah kain ratus, baju. kain baju, kesemuanya. Dan kita waktu itu boleh memberikan perkhidmatan, pembungkusan, packaging, hotel, penginapan pada waktu itu. Dan untuk membawa kapal-kapal, sebab kapal-kapal Melayu pada waktu itu lebih besar daripada kapal Portugis. Lebih besar daripada kapal Cina. Pada ketika Sehingga Maharaja Cina Zheng Ho dan pelaksana ketuanya yang Admiral Cheng Ho, seorang Muslim, membawa 300 kapal, sebagian besar kapalnya dibina oleh tukang-tukang Melayu. Maknanya waktu itu sudah mereka cukup hebat, cuma bila dijajah oleh Portugis, oleh Belanda, oleh British atau Spanyol di sebahagian daripada alam Melayu ini, oleh Spanyol, maka mengakibatkan berlaku kemerosotan, semangat, kemerosotan dari segi pembinaan dan pembangunan usahawan di kalangan Melayu dan Bumiputera itu. Okey. Baik, sangat menarik kupasan madani oleh Tuan Haji. Saya tertarik bila Tuan Haji sebut tentang bila kita buat bisnes, kita kena buat sama-sama. Okey, maksudnya bila kita buat bisnes bukan kita saja yang kaya, tetapi kita perlu membawa orang lain juga bersama-sama kita. Di InScan kita ada satu program untuk kita memantapkan mereka ini melalui keusahawanan sosial. Ya. Sesuatu yang bukan baru di Malaysia, tetapi InScan telah pun mendapat tanggungjawab daripada KUSKOP untuk kita membantu melalui akreditasi dan juga kita melihat, kerana kita melihat keusahawanan sosial ni adalah something yang very good sebab dia melibatkan komuniti. Kita bukan setakat bercerita tentang keuntungan, tetapi bagaimana keuntungan ini kita beri juga kepada penerima manfaat. Soal apa bentuk bisnes itu nombor 2. Yang penting keusahawanan sosial ni adalah something yang sangat-sangat penting di Malaysia, dan apabila InScan diberi tanggungjawab untuk menggalas tanggungjawab untuk keusahawanan sosial ini, bagaimana Tuan Haji melihat keusahawanan sosial boleh berkembang maju di Malaysia dengan sokongan KUSKOP dan InScan? Silakan Tuan Haji. Saya fikir ialah keusahawanan sosial ini amat hampir dengan kita. Sebab itu kita dalam pepatah Melayu kita ada berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dalam perniagaan ini juga saya fikir bagaimana terutama teman-teman kita Tionghoa, networking mereka, kebersamaan mereka, persatuan mereka dalam perniagaan. Hampir semua perniagaan ada persatuan dia. Yang cukup berkesan dan cukup efektif bahasa Inggerisnya dalam konteks mereka menjaga kebajikan, networking secara bersama. Oleh demikian, saya fikir keusahawanan sosial yang kita InScan diberikan mandat untuk mengakreditasi usahawan-usahawan yang seumpama itu dalam bidangan tersebut, saya fikir ini cukup penting kita kembangkan. Dan saya kira dalam hal ini di kalangan usahawan-usahawan Bumiputera yang ada korporasi, yang tak ada korporasi dalam berbagai bentuk, tetapi kembali kepada keuntungan sebahagiannya kepada masyarakat. Kalau dalam korporat ada CSR, Corporate Social Responsibility. Dalam konteks ini ada sejumlah keuntungan kita kembali kepada masyarakat. Dan ada keuntungan-keuntungan kita peroleh termasuk soal
pengurangan cukai yang perlu dibayar oleh kita, bermakna sebab sebahagian telah kita kembalikan kepada masyarakat, dan bila demikian juga kita akan mewujudkan suatu cycle kitaran yang positif. Sebab masyarakat juga akan kemudiannya memberikan sokongan yang terbaik kepada perniagaan berdemikian. Jadi ini juga saya fikir elemen pengukuhan yang ada dalam soal madani itu tadi. Sebab nilai ihsan bermakna kita mahu membina secara bersama dengan komuniti yang kita ada. Bukan maknanya ada orang kaya lagi tak mau, hebat sekalinya, tapi yang miskin merempat dan tidak merasai kenikmatan pembangunan ekonomi, kejayaan usahawan dan seumpamanya. Tapi dengan keusahawan sosial, ia akan membantu merapatkan jurang di antara yang kaya dan kurang kaya. Dalam masa yang sama kita berkongsi rezeki yang Allah berikan kepada kita. Sebab seorang pejuang kemerdekaan India, Mahatma Gandhi, pernah mengungkapkan bahawa the world is enough for everybody's needs, but not enough for one greed. Dunia ini cukup keperluannya untuk semua orang, tetapi tidak cukup memenuhi ketamakan, kehalubaan seorang manusia. Oleh demikian, keusahawan sosial sebenarnya dia menjurus kepada kita berkongsi khazanah yang ada ini dengan seramai yang mungkin, di samping kita membuat keuntungan. Betul. Tidak pula bermakna dengan keusahawan sosial yang bersifat hampir dengan ekonomi manusiawi. Ekonomi madani itu bermakna tidak boleh buat keuntungan. Untung buat terus, tapi jangan lupa tanggungjawab sosial yang perlu ada. Untung buat terus, tapi jangan lupa zakat untuk dibayar. Untung buat terus, tetapi jangan lupa maknanya untuk dia sentiasa menyumbang kepada pembangunan masyarakat. Jadi saya fikir elemen itu penting dan menarik, dan itu juga bagi saya amat hampir dengan nilai madani, dan sebab itu juga dalam setiap khusus InScan, terutama khusus asas keusahawanan, perlu dilaksanakan oleh semua usahawan yang melalui khusus InScan, termasuk latihan sehari pun. Kita jelaskan soal moto membangun usahawan madani, dan arti kata yang lain, dia perlu faham makna madani, mula terdedah bahawa keperluan dia menerap dan menyerap, menghayati makna madani dalam bidang keusahawanan yang bakal atau telah atau yang ingin dibangunkan lebih maju ke hadapan dalam konteks kemajuan keusahawanannya. Jadi saya kira usahawan sosial suatu bidang yang cukup penting yang perlu kita jayakan dalam konteks kita Malaysia, dan saya menyeru kepada rakan-rakan di luar sana, kita di InScan memberikan akreditasi kepada keusahawan sosial, dan kami keluarga di InScan sebagai agensi yang diamanahkan, dimandatkan untuk mengakreditasi dan mengembangkan soal keusahawan sosial ini. Saya mengalu-alukan rakan-rakan di luar sana untuk bersama kita membangunkan, menjayakan kewujudan yang lebih baik keusahawan sosial dalam konteks negara kita Malaysia ini. Saya kembali kepada Puan Nora. Okey, terima kasih banyak Tuan Haji, kupasan yang sangat baik. Saya kira melalui informasi yang kita dapat tadi untuk usahawan di luar sana, InScan sentiasa membantu para usahawan, tidak hanya kursus-kursus biasa tetapi dalam keusahawanan sosial juga. Jadi kepada anda di luar sana, sekiranya anda adalah pengusaha keusahawanan sosial, jangan lupa boleh datang ke InScan untuk mendapatkan latihan, bimbingan dalam bidang keusahawanan sosial. Baik, kita akan meneruskan segmen kita Tuan Haji. Tadi kita dah bercerita tentang madani. Saya kira usahawan di luar sana telah pun mendapat sesuatu input yang sangat baik, sangat bagus kupasan daripada Tuan Haji, di mana seperti saya katakan tadi, kebanyakan usahawan bila kita sebut tentang madani, mereka akan relate dengan kefahaman politik. Sebenarnya tidak. Madani adalah something yang membuatkan kita lebih konsisten, berdaya saing, berdaya maju serta menjaga integriti dalam perniagaan itu sendiri. Baik Tuan Haji, apa yang kita tahu untuk tahun 2024, sebanyak 23 juta peningkatan hasil jualan telah dicapai oleh alumni program InScan dengan 468 job creation
yang telah dibuat dan 60 usahawan yang telah berjaya melangkau piramid tadi tu. Maknanya daripada mereka informal sector kepada kecil. Maksudnya daripada segi perolehan dalam perniagaan mereka meningkat melalui program bimbingan di eScan. Satu figure yang sangat menarik untuk kita bincang. Mungkin Tuan Haji nak kongsikan sikit tentang hasil dan berjayanya program ini. Silakan Tuan Haji. Ya, saya lihat dengan pengalaman latihan dan bimbingan terutamanya di kalangan kelompok yang khusus bimbingan antara sekitar 800 orang yang dibimbing setiap tahun daripada pool 10 ke 13,000 tahun lepas, 13,000 sebagai contoh tahun lepas, dengan jelas beberapa indikator tadi dalam konteks hasil jualan, peningkatan jualan, ataupun dari segi job creation yang berlaku, itu jelas mengembangkan keberkesanan program eScan. Itu mungkin tahun lepas. Tetapi apabila juga kita himpunkan tahun lepas alumni eScan seramai 300 orang, terdapat sejumlah mereka yang telah berniaga 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu di bawah latihan eScan merupakan jutawan pada hari ini. Dan saya juga melawat beberapa pusat termasuk juga Muslimah Beauty Center milik Puan Syasha. Beliau ada 7 cawangan dan pendapatan tahunan beliau adalah sebanyak 7 juta ringgit. Masya Allah. Setahun, sebagai contoh. Demikian juga dengan Cik Amiruddin yang mengusahakan, yang juga lepasan eScan kita 10 tahun yang lalu. Mereka, dia telah membuat ada 5 kolam anak-anak ikan. Berbagai jenis lah ikan lah. Sama tilapia lah, puyuh lah, bakeli lah, bau. Pendapatan dia sekitar 2.7 juta setahun. Dan ada beberapa yang lain lagi, terutama ini bawah bimbingan seorang alumni kita juga, Cik Nordin sebagai contohnya, yang telah berjaya membimbing rangkaian mereka pada waktu itu yang dilatih sekitar dalam 10 tahun yang lalu menjadi jutawan pada hari ini. Jadi bermakna tahun lepas telah Puan Nora ungkapkan tadi, kejayaan peningkatan jualan melebihi 20 juta ringgit, sejumlah lebih 400 pekerjaan baharu boleh kita lakukan sepanjang 2024 dan lebih jauh ke sebelum itu juga bagaimana ini telah kita jayakan kejayaan penghasilan usahawan yang berdaya maju dan mampu meningkatkan kedudukan mereka. Sebab itu juga insya-Allah pada hujung tahun ini kita akan melakukan program untuk berkongsi kejayaan mereka ini di bawah anugerah usahawan madani eScan. Yang kita sekalikan dengan graduasi eScan, akan ada nanti salah satu daripadanya kita gabungkan sekali dengan anugerah usahawan madani eScan yang kita akan himpunkan kurang lebih dalam 25 usahawan yang berjaya maybe for the past 10 years masuk yang tahun lepas, untuk kita gabungkan dari segi berkongsi testimoni, berkongsi betul-betul pengalaman mereka, dan kita beri anugerah usahawan madani eScan untuk memberikan galakan serta sebagai tanda kejayaan kita melahirkan para usahawan yang berjaya meningkat tahap demi tahap sehingga mereka pada hari ini. Jadi saya kira hal ini semua kita lakukan supaya maknanya dalam konteks mereka itu tadi kita boleh berkongsi pengalaman, kejayaan, cabaran yang mereka alami dan seumpamanya. Jadi saya kira dalam hal ini keberkesanan latihan kita, bimbingan kita itu memang kita ukur, walaupun dari peringkat awal kita menggunakan eScan iPro ataupun ujian psikometrik di bawah MyNaps sebagai contohnya, itu ujian-ujian awal. Tetapi kemudiannya testimoni dalam konteks hasil jualan, job creation, kemudiannya yang menjadi jutawan, kemudiannya daripada hasil bimbingan kita sebelumnya di peringkat awal. Ini semua saya fikir akan kita kongsikan supaya kita membina suatu motivasi yang berterusan dalam konteks usahawan kita. Termasuk juga dalam hal ini saya kira kita ingin dalam konteks bagaimana awal tadi ada biz clinic sebagai contohnya kan. Kita nak lanjutkan lagi biz clinic ini sebab
Setelah bincang dengan rakan-rakan pengurusan di InScan, terutama pemangku CEO kita dan pihak lain, untuk kita adakan semacam kalau pengalaman rakan kolaborasi kita Amanah Ikhtiar ataupun Tekun, mereka ada pertemuan mingguan mereka. Dan itu telah membolehkan sebagai contohnya rakan kita Amanah Ikhtiar yang tak bayar hutang cuma 1%. Bermakna 99% bisnes dia berjalan, berterusan. Apa faktor antaranya? Satunya kalau Amanah Ikhtiar, faktor pertama dia ada pertemuan mingguan. Jadi networking. Dan kemudian semangat tu diberikan secara berterusan setiap minggu. Motivasi. Tak ada yang motivasi itu berterusan. Tapi keduanya kerana majoriti peminjam adalah wanita. Itu Wanita yang tu sebenarnya, bagus Tuan Haji. dari segi membayar hutangnya. Tekun pun mulai menuju langkah yang sama. Sebelum ni Tekun saya dimaklumkan yang tak bayar hutang 2 digit angka peratusannya itu. Tapi bila dia melaksanakan pengalaman bagaimana apa yang dibuat oleh Amanah Ikhtiar, yang tak bayar hutang sekarang tinggal 1 digit saja. Bermakna makin improve pembayaran itu, jadi bermakna bisnes dia berjalan. Oleh demikian, saya berbincang dengan rakan-rakan pengurusan kita untuk kita juga adakan semacam pusat usahawan madani di setiap negeri. Dan kita collaborate dengan pelbagai NGO, Dewan Perniagaan dan mereka semua menyatakan kesediaan mereka untuk bersama dalam hal ini untuk menjayakan supaya ada pertemuan yang berterusan setiap bulan di negeri berkenaan. Dan kita ada berserakan biz counselor kita, trainer kita, coach kita seantero Malaysia daripada Perlis sampai ke Sabah. Jadi mereka juga boleh ada memberikan mungkin secara CSR atau pro bono ataupun sedikit allowance untuk mereka bertemu dengan para usahawan di negeri berkenaan. Setiap bulan kita ada pertemuan. Di samping rakan-rakan NGO yang lain, Dewan Perniagaan juga boleh sama menggerakkan, turut serta dan CGC juga menyebutkan secara tidak formal bahawa mereka juga sedia menyediakan beberapa tempat. Begitu juga dengan UiTM yang memang ada mass map sebagai contohnya, mereka menjadikan tempat untuk diadakan untuk pertemuan secara berterusan setiap bulan. Pusat Usahawan Madani atau mungkin singkatnya PUMA. Jadi bermakna usahawan dia tidak rasa down sebab dalam perniagaan ni banyak cabaran, tak mudah, saya faham. Jangan kita kata orang yang berjayalah, tapi kita tak tahu apa cabaran dia daripada bawah tu. Saya tak faham, usahawan banyak masalah cabaran kita. Jadi bermakna soal dari segi motivasi, soal dari segi dana baharu, pinjaman dan seumpamanya, saingan dan seumpamanya, new challenges dan seumpamanya. Jadi saya kira pertemuan bulanan yang berterusan itu penting supaya dia sentiasa bersemangat dan kita bekalkan daya tahan kepada keusahawan mereka, daya saing kepada keusahawan mereka, daya juang kepada keusahawan mereka dan daya maju kepada keusahawan mereka. Jadi itulah antara langkah untuk kita membangunkan usahawan madani itu tadi dalam konteks pembangunan usahawan, termasuk dalam kursus-kursus kita juga kita masukkan kuliah subuh. Ada juga kuliah maghrib. Penyerapan juga supaya penyerapan nilai kerohanian itu ada dalam diri para usahawan. Sebab kita manusia ni perlu ada kekuatan kerohanian yang kuat untuk mempunyai daya tahan, daya juang, daya saing, daya maju. Dalaman itu penting. Okey. Saya sangat tertarik dengan dynamic InScan itu sendiri. Maksudnya dia hanya tidak tertakluk ataupun rigid kepada program sedia ada ni. Tetapi InScan mengambil peluang Tuan Haji untuk sentiasa menyantuni usahawan kita dengan pelbagai inisiatif menarik tadi. So kepada usahawan di luar sana, ambil kesempatan ini jika telah kita jalankan pusat PUMA tadi tu, so jangan lepaskan peluang Tuan Haji untuk mendapatkan khidmat nasihat, berjumpa, networking dan sebagainya. Saya setuju dengan Tuan Haji, they also need shoulder to cry sometimes. Bercerita tentang masalah. Kadang-kadang kita ni mohon, kita nak orang bantu kita, tapi kita tak tahu siapa yang boleh bantu kita. Bantuan tidak semestinya berbentuk duit, RM1, tetapi kadang-kadang pandangan, nasihat juga boleh membantu kita dalam membuat keputusan-keputusan penting dalam perniagaan anda. Okey, so jangan lepaskan peluang untuk menyertai kita punya inisiatif PUMA untuk tahun ini. Terima kasih banyak Tuan Haji atas inisiatif itu. Baik, bila Tuan Haji bercerita tentang perniagaan, bercerita tadi Tuan Haji disebutkan juga tentang industry coach dan juga biz counselling kan.
saya nak berkongsi juga Tuan Haji, kita tengah bercakap tentang keberkesanan program InScan. Di InScan kita memang melantik kita punya pemain industri untuk menjadi guru sebenar kepada usahawan. Contohnya Tuan Haji, kita ada nasi lemak Salihah. Okey. Nasi lemak Salihah. Sedap, cuba makan sedap. Ada cuba makan sedap Nasi lemak Salihah ni memang sangat terkenal di InScan kerana committed dan juga industry coach itu sendiri, iaitu Dr. Rizal. Beliau membantu perniagaan keluarganya. Daripada situ kita melantik beliau sebab dia pun daripada bawah Tuan Haji, daripada bawah melalui program InScan, serta mendapat sentuhan juga daripada agensi-agensi kita yang lain. So daripada situ dia mendapatkan pengalaman, kemudian sehingga sekarang dia dilantik menjadi industri coach di InScan. Daripada usahawan kepada usahawan. Sama juga ini Poco ni adalah tak silap saya Popia dan Kopi. Anak murid didikan daripada nasi lemak Salihah. So ini adalah kita nak tunjuk Tuan Haji bagaimana ekosistem di InScan ni daripada industry coach Dr. Rizal. Pokok dia. Ya, so sehinggalah dia berjaya membantu juga Poco. Poco ni berasal daripada Diseduh kuantan dengan Maran. sempurna kan. Diseduh Ini istilah penting kan, diseduh ni. Poco adalah produk daripada Maran, Pahang, bermula daripada gerai kecil di perhentian bas. So berjaya dibimbing melalui program InScan. So jadi Tuan Haji, Jadi yang kita minum ni yang ini adalah Poco. Ya, ini adalah Poco. Sedap kan? Tapi kita dengan cawan ni lah. Okay, untuk mudah minum Saya dah Tuan 2 Haji. gelas dah ni. Oh ya. Itulah. Itulah, berilah buatan, beli produk buatan Malaysia. Nasi lemak nanti kita cuba lah. Nasi lemak kita cuba. Sebelum semayang kita makan nasi lemak. Betul. Dr. Rizal Salihah. Betul, nasi lemak Salihah. Dan kita juga ada kek daripada industri coach juga, iaitu daripada N. Idris. Mereka ini adalah pelengkap kepada ekosistem di Malaysia. So untuk kita nak kupas N. Idris dia cerita dia pernah jual kek dia dengan Raja Saudi 120,000 satu kek. Itulah Tuan Haji. 120,000. Jadi Puan Nora bila nak jual kek? Tak apa Tuan Haji, saya menuntut pelan-pelan Tuan Haji. Sebab orang kata bila kita duduk dengan usahawan, sedikit sebanyak bau usahawan tu ada dekat kita Tuan Haji. InsyaAllah Tuan Haji. Okey, kita nak berbalik kepada program-program InScan. That's why kita nak bagi tahu juga kepada usahawan di luar sana, InScan kita ni walk the talk. Maksudnya bila kita nak membimbing tuan-tuan dan perempuan dalam perniagaan, sebenarnya bukan InScan yang bimbing, tetapi yang bimbing tuan-tuan dan perempuan adalah usahawan yang telah berjaya. Mereka ni jatuh bangun, blood and tears untuk build the business itself. So that's why dekat InScan kita memang bawa usahawan kepada usahawan. Jadi bagaimana Tuan Haji melihat keberkesanan dan pentingnya InScan ni disokong oleh usahawan-usahawan berjaya di Malaysia? Silakan Tuan Haji. Saya fikir penting, maknanya dari usahawan untuk usahawan. D-U-U-U. Jadi bermakna di sana, dalam pengalaman yang saya perhatikan, ialah saya baru setahun di InScan. Maknanya apabila para leader di industri terlibat melatih, mereka akan berkongsi pengalaman mereka dan dengan demikian keberkesanan itu akan lebih. Kerana mereka ada teori juga amalinya secara berkesan serta berkongsi cabaran, masalah yang mereka alami dengan para peserta kita sama ada latihan ataupun khusus yang kita lakukan. Jadi oleh demikian saya fikir bahawa atau saya lihat bahawa model yang kita bina di InScan ini di mana para industrialis yang berada dalam industri berkenaan membimbing ke peserta-peserta kita itu jauh memberikan keberkesanan yang baik. Dan untuk itu saya kira secara berterusan ini kita ingin lakukan dan saya berharap dalam tempoh kita terutama sewaktu kita Malaysia sebagai pengurusi ASEAN, kita juga mulai mengembangkan dari segi networking kita di peringkat ASEAN terutamanya dari segi pemasaran yang ada sebab produk-produk kita berkualiti
Dan jangan sampai kita terhenti pemasaran kita contohnya kan di Malaysia. Jadi kemungkinan juga nasi lemak ni tadi ataupun koko sebagai contohnya boleh kita pasarkan seantero ASEAN. Dan pasaran di Indonesia antaranya cukup besar kerana penduduk mereka hampir 300 juta. Jadi kalau boleh kita menembusi pasaran ke sana. Semalam pun saya dengan CGC. Mereka mengatakan bahawa mereka boleh menjamin insya-Allah kali ini bukan sekedar bisnes di Malaysia, tapi bisnes serantau ASEAN ini juga dalam rangka tahun ini akan mereka lakukan untuk menjamin memberikan pinjaman kepada bisnes-bisnes yang kita kembangkan dalam konteks seantero ASEAN yang ada pada hari ini. Jadi saya fikir bila para industri ini yang ada pengalaman, yang dah berkesan serta ada keyakinan dikongsi dengan peserta-peserta InScan, ini akan membantu pastinya. Termasuk saya fikir tahun ini kita sedang merangka Global Malacca Youth International, Global Malacca Youth Entrepreneurship Summit. Kita nak bawa anak-anak muda supaya ada keyakinan untuk perniagaan di peringkat global juga dalam masa yang sama. Dan Melaka itu kerana saya nak ungkap balik kerana pengalaman Melaka itu 500 tahun yang lalu perlu kita kena kembalikan semangat itu. Betul kita agak terencat apabila dijajah oleh Portugis, oleh Belanda, oleh Inggeris kemudiannya. Memang kita terencat umumnya betul. Dan kita sedang nak bangunkan semula keyakinan terutamanya Bumi Putra, bangsa Melayu terutamanya dalam keusahawanan ini. Sebab kalau kita lihat dalam konteks apabila Kongres Bumi Putra baru-baru ini tahun lepas, equity Bumi Putra itu makin merosot. Dalam DEB kita merangka untuk 30% equity Bumi Putra. Tapi tak sampai. Maksimum kita capai 23%. Tahun lepas dia menurun lagi tinggal 17%. Jadi saya fikir dalam konteks kita InScan ini, alhamdulillah kita ada capital industry yang melatih peserta-peserta kita. Kemudian kita InScan juga menggerakkan gerakan membangun usahawan madani. Maknanya semua program kita akan collaborate juga dengan pelbagai agensi yang lain. Semua agensi, 66 agensi yang ada dalam konteks kerajaan madani pada hari ini, saya agak kita push bersama. Saya fikir saya akan gerakkan lebih dengan networking yang saya ada, pengalaman yang saya ada, dan semangat yang saya ada juga seorang Puan Nora pastinya untuk kita menggerakkan kesedaran kebangkitan di kalangan usahawan ini. Jadi saya kira ini gerak kerja kita bersama, sinergi kita bersama, dan saya yakin bahawa insya-Allah bersama kita boleh lakukan dalam hal ini. InsyaAllah. Okey. Terima kasih banyak Tuan Haji. Di InScan juga tanpa sentuhan Biz Counselor. Okey. Sebab kalau Tuan Haji tengok kebanyakan agensi mereka juga menggunakan pendekatan yang seakan-akan sama tetapi mungkin term mereka berbeza. Tapi di InScan kita sejak diwujudkan zaman kita di bawah teraju, kita mewujudkan dan kita memantapkan ekosistem keusahawanan di Malaysia ni dengan kehadiran Biz Counselor InScan. Dan saya kira bila kita sebut Biz Counselor InScan hari ini Tuan Haji, dia adalah satu term yang bukan asing di kalangan usahawan. Kerana mereka sedar tentang bagaimana peranan Biz Counselor ini dalam menyantuni mereka sama ada di kelas, di lapangan, Jadi saya nak tanya juga perbezaannya Tuan Haji, industry coach dan juga Biz Counselor ni tadi. Mungkin Tuan Haji boleh terangkan sedikit? Agak Puan Nora lebih arif dalam ni apa perbezaan di antara industry coach dengan Biz Counselor ni. Tapi saya fikir yang pentingnya adalah bila Biz Counselor ini dia ada elemen bimbingan, dia ada elemen counselling. Jadi bermakna dalam ini ia lebih hampir. Bila Biz Counselor ini ada elemen counselor di sana. Bimbingan yang bukan sekedar dari segi angka perniagaan dan seumpamanya, tapi adalah elemen motivasi. Membangunkan semangat di kalangan para usahawan. Dan itu pastinya lebih berkesan sebab akhirnya kita bukan sekedar nak tengok hari-hari angka dan itu saja. Tapi juga elemen-elemen kemanusiaan yang lain. Dan untuk itu saya yakin bahawa rakan-rakan Biz Counselor telah memainkan peranan yang lebih. Walaupun hal-hal perniagaan dia ada, tapi hal perniagaan juga ada kaitan dengan keluarga, kaitan dengan masalah-masalah cabaran lain. Yang dalam konteks
Biz Counselor ini, saya yakin bahawa ia telah membina satu ikatan kekeluargaan di kalangan mereka, di kalangan anak didik dan Biz Counselor yang ada, dan hubungan itu berterusan. Dan saya agak dalam konteks ini sebenarnya Alhamdulillah kita di InScan telah membina suasana yang demikian di antara para peserta kita yang dibimbing dengan Biz Counselor yang ada. Jadi bermakna bila ada elemen counselor di sana, counseling di sana, ia memberikan soal psikologi, soal dalaman. Dan itu saya kira akan menambat lebih. Kalau Captain Industri, dia mungkin agaknya sifatnya berkongsi kejayaan dan Tentang hal-hal spesifik in business saja. spesifik in business. Tapi bila ada elemen counseling dalam hal itu, bermakna dia akan melihat usahawan baharu ataupun usahawan yang nak terus maju ke hadapan itu in totality. Maknanya bukan sekedar aspek keusahawanan dia saja, tapi aspek-aspek yang akan mendorong kepada kejayaan keusahawanan itu juga dilihat sebagai suatu keluarga. Saya fikir itu kejayaan model Biz Counselor yang dibangunkan oleh InScan untuk beberapa tempoh ini. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih Tuan Haji. Saya nak mengambil kesempatan ini Tuan Haji. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua pemain industri dan juga Biz Counselor InScan yang tetap sentiasa menyokong inisiatif-inisiatif InScan. Diorang ni Tuan Haji, bila saja kita call, bila saja kita bagi tugasan, tak pernah menghampakan. Dan kami di InScan, siapalah InScan tanpa anda sebagai industri coach dan juga Biz Counselor di luar sana. Baik. Tuan Haji, kita nak berehat seketika untuk sebelum kita ke segmen seterusnya. So jadi kepada anda semua, kita berehat sebentar dan jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini. Jayakan cita-cita, oh bring it back. Jadilah usahawan berilmu. Hai usahawan hebat, ambil langkah pertama menuju kebebasan. Tinggalkan rutin lama. Selamat datang usaha baru. Ada industri yang memerlukan idea luar biasa. Anda perlu menjadi seorang yang mencabar. Berani untuk melakukan apa yang anda suka. Kami akan bersama di sepanjang perjalanan anda. Seperti mana bisnes anda didedikasikan untuk anda. Kita hadapinya bersama-sama. Usahawan lama maupun baru, jom timba ilmu, mulakan perjalanan anda di InScan. Jayakan cita-cita, oh bring it back. Jadilah usahawan berilmu. Baik Tuan Haji, kita nak cerita sikit tentang sambung daripada tadi kita punya perbincangan. Di InScan kita ada banyak program-program latihan. InScan ni orang kenal kita melalui program-program latihan. Banyak program-program latihan yang kita buat, iaitu sama ada daripada segi pemasaran, untuk keuangan, kepimpinan pun kita ada. Sebelum ni kita ada leadership juga untuk bos-bos. Dan yang paling terkini Tuan Haji, kita ada AI. Sebab AI something yang baru, yang semua teknologi yang sedang semua orang cuba belajar dan adapt masuk dalam bisnes hari-hari. So jadi saya kira InScan sentiasa mencari peluang, dinamiknya kita dalam ikut rapat usahawan ni, keperluan mereka. Jadi saya nak tanya pandangan Tuan Haji berkenaan dengan dinamiknya InScan untuk kita terus menyantuni usahawan kita. Silakan Tuan Haji. Ya, Puan Nora, saya fikir kita pastinya perlu menyantuni perkembangan semasa keusahawanan dan dunia perniagaan yang ada pada hari ini. Sebab itu saya fikir para usahawan sekalian, soal kita menerokai bidang-bidang baru, sama ada AI atau fintech atau blockchain atau digital marketing ataupun digital business, ini semua perlu kita terokai sebab ini dunia semasa yang ada pada hari ini, terutama di kalangan para usahawan yang baharu. Mereka pastinya amat lebih arif dan lebih hampir dengan dunia-dunia online dan seumpamanya. Jadi oleh demikian, saya fikir kita di InScan, bagaimana Puan Nora ungkapkan tadi, akan menerokai semua perkara ini supaya
kita tetap relevan sama ada dalam konteks ilmu keusahawanan, ilmu pemasaran, ilmu keuangan dan seumpamanya yang perlu kita terokai melalui pelbagai platform yang ada tadi. Jadi saya kira ini tidak terelak kerana ini keadaan dan dunia semasa pada hari ini. Juga kita lihat bagaimana selepas PKP, perniagaan online lebih mendapat tempat. Kalau sebelum ini kita tak menjangkakan maknanya perniagaan kita tu boleh maju dengan online. Bahkan kalau kita tengok sebelum PKP perniagaan online kurang berjaya. Tetapi setelah PKP kelihatannya ia memberikan satu dorongan, satu keadaan, suasana yang membayangkan bahawa business online is business of the day. Yang kita lihat bagaimana peningkatan walaupun perniagaan secara konvensional agak menurun sewaktu PKP dan post PKP agak menurun, tetapi perniagaan online meningkat. Jadi oleh demikian perniagaan online ini sebagai contohnya dalam konteks kita hari ini AI yang kemudian menambah lengkapkan lagi bagaimana proses berlakunya perniagaan, transaksi perniagaan itu. Jadi ini semua hal yang perlu ditekuni dan difahami dan dikuasai oleh usahawan pada hari ini. Sebab itu saya kira dalam hal ini jangan kita terkejut masa depan barangan kita kalau sebelum ni mungkin dihantar oleh secara fizikal, masih dihantar secara fizikal. Tapi akan datang mungkin drone atau mungkin pelbagai kaedah lain, barangan-barangan kita akan sampai ke tempat kita. Sekarang ini pun kalau kita lihat dengan penggunaan online ini, dihantar secara fizikal tapi cukup pantas sampai kepada kita. Kalau dulu mungkin perlukan seminggu, 2 minggu. Tetapi hari ini mungkin 1 hari, 2 hari telah sampai kepada kita. Jadi almost every day. Dan kemudian pun makna perniagaan secara online itu makin mendapat tempat. Ada pelbagai kemudahan walaupun sedikit bayar dikenakan, tetapi berbanding dengan nak kena parking, nak kena cara konvensional. Jadi ada kalanya mungkin konvensional itu perlu ada juga betul sebagai pelengkap. Tapi sebagian besar secara daily life maknanya agak banyak sifatnya yang bersifat dari segi online, bisnes umpama itu akan lebih mendapat tempat dalam konteks kita pada hari ini. Dan untuk itu InScan kita akan menerokai, menyantuni hal-hal demikian supaya kita melengkapkan para peserta keusahawanan kita dengan teknologi terkini, pendekatan terkini dalam perniagaan pasaran dan ilmu semasa yang ada. Okey. Tuan Haji, saya nak cerita sikit tentang di InScan, kita bukan sahaja menyantuni usahawan, tetapi untuk pengetahuan Tuan Haji juga dan juga pengetahuan di luar sana, InScan juga ada inisiatif membantu pegawai-pegawai Entrepreneurship Development Officer di luar sana untuk mereka ni memantapkan ilmu-ilmu dalam keusahawanan melalui program khusus fasilitasi keusahawanan. Mungkin Tuan Haji nak cerita sikit tentang pentingnya InScan ini melatih juga para pegawai untuk mereka juga menggunakan ilmu-ilmu ini secara teknikalnya apabila mereka bersama usahawan dan ketika mereka berada di lapangan. Saya kira Pak Nora dalam hal ini apabila kita ungkapkan untuk kita membina ekosistem, di antara misi InScan adalah untuk membina ekosistem keusahawanan. Dan untuk membina ekosistem keusahawanan, setiap tempat, setiap agensi kerajaan, pegawai kerajaan di SWAT atau di mana saja, mereka perlu ada skill untuk membangun usahawan itu tadi. Jadi saya fikir hari ini kita bukan melatih usahawan sebenarnya, tetapi kita nak membangunkan usahawan. Maknanya pembangunan usahawan itu yang perlu kita lakukan secara holistik, secara ekosistem, secara synergize dengan pelbagai pihak. Sebab itu dalam konteks InScan juga bermakna dalam hal ini kita berkolaborasi dengan lebih 100 agensi kerajaan yang lain. Tadi memang ada 66 agensi kerajaan yang membangunkan usahawan, tapi kita juga berkolaborasi dengan pelbagai pihak yang lain, dengan tabung haji, dengan Majlis Agama Islam, dengan lembaga zakat negeri-negeri, dengan Perbadanan Kemajuan Usahawan Negeri, Perbadanan Kemajuan Negeri pelbagai seluruh Malaysia ini, dengan Dewan-Dewan Perniagaan, dengan NGO-NGO. Jadi bermakna kita berkolaborasi, sedia ada ini dalam 100 pihak. Mungkin dalam tempoh tahun ini juga dengan tambahan Dewan-Dewan Perniagaan, NGO-NGO. Bermakna menjelang hujung tahun ini kita akan berkolaborasi dengan mungkin hampir 100 pihak
dalam in-scan- berbagai bentuk. Maksudnya in-scan tu kita tak work alone. Kita sentiasa Kita tak boleh sentiasa berkembang sebab akhirnya kita nak membina mindset dan kita perlukan semua pihak untuk membina mindset itu tadi, minda keusahawanan, membangun masyarakat usahawan menjelang 2030 bagaimana dalam dasar keusahawanan negara 2030 sebagai contohnya. Jadi ini penting kita lakukan secara berkolaborasi, bukan semata-mata in-scan. Maaf saya. Jadi gerakan membangun usahawan madani ini, kolaborasi dengan semua pihak itu adalah amat penting dan kita mengharap dan mengalu-alukan semua pihak dapat bekerjasama dengan kita dalam membina gelombang masyarakat keusahawanan Malaysia menjelang 2030. Okey Tuan Haji, saya rasa oleh disebabkan itu pihak in-scan sentiasa melihat peluang dengan mewujudkan program-program baru Tuan Haji Betul. Seperti kita ada tahun ini kita memperkenalkan program mini coaching. Kerana kita faham usahawan ini tak banyak masa, Sibuk, tapi ya. dalam pada masa yang sama mereka ni perlu juga meningkatkan skala perniagaan mereka. Jadi makanya kita wujudkan program coaching yang lebih singkat, yang lebih mesra untuk mereka join. Betul. Begitu juga dengan program ala-ala mini diploma Tuan Haji. Betul. Kita ada kuasa gabungan 3 modul utama, khusus asas keusahawanan, urus tunai dan juga pembangunan produk Bagus ya, betul lah. dalam satu program Ya. supaya mereka ni lebih structured. Yalah usahawan ni busy Tuan Haji. Kadang-kadang mereka tidak ada masa. Jadi I think because of that in-scan mengambil kesempatan ini untuk kita rangka satu program bagi memudahkan mereka untuk join the program kan. Betul, bagus tu. Okay, alright. Tuan Haji, kita almost sampai ke penghujungnya. Begitu panjang lebar kita bercerita, saya rasa macam terlalu cepat masa berlalu. Betul tu. Sebab jadi- moderator dia hebat. Terima kasih Tuan Haji. Jadi secara penutupnya Tuan Haji, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Haji. Tapi sebelum itu Tuan Haji, sebelum kita tutup mic kita pada hari ini untuk siri pertama in-scan Biz Live session ini, saya nak Tuan Haji mungkin boleh memberikan kata-kata semangat kepada saya tak nak cakap dia kata-kata akhir sebab kita mungkin akan berjumpa lagi Tuan Haji dalam siri yang akan Ya, ya, datang. insyaAllah. Jadi mungkin ada sesuatu yang Tuan Haji triggered nak sampaikan kepada usahawan di luar sana. Silakan Tuan Haji. Saya di hujung ini Puan Nora, saya akhiri dengan satu rangkap pantun yang simple aja lah kan. Saya suka dengan pantun daripada Tuan Haji. Silakan Tuan Haji. Baik. Penduduk desa gigih bertani, menjabu selera di tepi telaga. Mari membangun usahawan madani demi menyahut seruan negara. Masya Allah. Itulah, terima kasih selagi kepada Puan Nora, kepada semua yang mengikuti in-scan Biz Live pada kali ini. InsyaAllah kita bertemu dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Tuan Haji Mustafa Kamil Ayub Kembali. sekali lagi sebagai pengurusi Lembaga Pemegang Amanah in-scan. Kami di in-scan sebenarnya Tuan Haji nak ucapkan terima kasih Sama. atas jasa baik dan tunjuk ajar daripada Tuan Haji. Sama-sama kita yang work saya together. kira sebab kita di in-scan ni kebanyakannya muda-muda. Jadi kita memang sangat mengharapkan satu figura seperti Tuan Haji untuk terus membantu kami. Dan sebelum kita akhir je Tuan Haji, saya nak minta izin sedikit untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh warga in-scan yang tidak pernah jemu-jemu Tuan Haji. Kita tak pernah kira masa, tenaga. Bila pun diseru untuk program Tuan Haji, seluruh keluarga in-scan ini, staff in-scan ni akan sentiasa memberikan komitmen yang di luar jangkaan. Dan saya nak ucapkan terima kasih juga. Ya, terima kasih juga saya nak ucapkan kepada semua, dia bukanlah tajaan tetapi hasil daripada program-program in-scan sendiri. Terima kasih kepada Nasi Lemak Saleha, kepada Dr. Riza dan seluruh pengurusan Nasi Lemak Saleha, begitu juga dengan Anne's Bakery. Terima kasih Coach Anne atas keknya, juga kepada Pokok, Popia dan Kopi, serta kita punya program bangkit, kuih bangkit ni daripada Johor Tuan Haji. Jauh travel ni Tuan Haji. So terima kasih banyak. Thank you juga kepada seluruh warga kerja MPR in-scan ni Tuan Haji. Tanpa mereka di belakang tabir, kita punya program hari ini tidak akan terrealisasi. Terima kasih banyak atas komitmen untuk setiap
grup ataupun tim daripada MPR ini. So kepada tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih daripada awal sehingga akhir bersama-sama dengan kami untuk siri Biz Live in Scan. Jangan lupa ini bukanlah siri yang pertama, tapi kita akan ada lagi siri-siri yang seterusnya dengan membawakan topik-topik yang menarik. Kita juga akan bawakan usahawan-usahawan hebat di Malaysia untuk kita juga sentiasa belajar daripada mereka. Macam Kak Utaja kata tadi, kita dalam perniagaan ni kena sentiasa refresh. Kita kena sentiasa ada ilmu-ilmu baru. So stay tune dengan InScan Biz Live tahun ini dan untuk siri akan datang. So sehingga itu Tuan Haji, kita jumpa lagi insya-Allah. InsyaAllah. Assalamualaikum.